Mami ingat itu benda yang saya saja ke diorang cucuk untuk cair darah tu? Kenapa kita kena cucuk cair darah tu? Disebabkan selepas pada kita Caesar, possibility untuk kena darah beku tu sangat tinggi. Okay? And then, selain daripada tu juga sebabkan mami Caesar, okay, dia ambil masa untuk bangun apa semua susah. So, untuk fasa berpantang ibu Caesar, pergerakan ibu-ibu Caesar akan menjadi pasif. Disebabkan luka jahitan. So, sebab itulah kenapa doktor pilih untuk bagi cucuk cair tu. And then, selain daripada tu, kita kena jaga juga. Okay, kena tengok simptom-simptom sewaktu Caesar. Di mana kalau macam contoh, bengkak kaki sebelah je kan. Itu pun tanda-tanda takut punca darah beku. So, mamis, dekat sini saya nak bagi tahu dengan Mama Thrive, okay, kita ada certified postpartum therapist di mana boleh menjaga mami-mami. Kita memang seiringkan medical dan rawatan tradisional.